Kau jangan tanya, kau jangan terus. Ni knowledge ni. Kau genjot kau. Macam ni lah. Saya tunggu gaji naik dulu lah. Okay tak? Okay. Saya faham saya nak tunggu gaji naik dulu, which is tahun depan lah kan biasanya kan. Boleh clarify lah. Tak tahu. Awak ingat saya je. Okay, saya faham awak nak tunggu gaji naik dulu, which is tahun depan. Cuma saya nak tahu yang saya propose ni dengan harga RM150 ni, adakah dia terlalu tinggi buat cik? Terlalu tinggi dan saya tunggu gaji. Which is cik boleh bayar lagi? Tak boleh, tunggu gaji. Tunggu gaji tak? Okay, baru 1 minit. Okay, macam ni. Based on apa yang saya propose, dari segi benefit, adakah cik berpuas hati? Berpuas hati ataupun Berpuas hati, tapi saya tunggu gaji naik. tunggu gaji naik juga? Tak apalah, kita tunggu tahun depan. Semua satu. Tak ada. Clarity tu Kalau dia dah Dah beri. dah clarify ah? Dah knowledge. Cuma dia Tapi tak cukup clarify tu. Tak cukup. Dia tak cerita, dia tak tanya berapa gaji sekarang. Kalau naik, kalau expectation berapa naik kan, agak bila naik. Lepas tu apa, ACR apa? Respon. Okey, return respon dengan benda tu. Contoh cik, saya contoh terang cik, kalau cik gaji naik kan, badan pun naik, harga sama cik. Cik faham tak? Cik rasa kalau gaji naik tahun depan, badan cik naik tak? Kalau saya tengok sekarang ni pun dah naik gila-gila teruk dah ni. Saya ada potensi untuk Jadi sebelum naik tahun depan, sebelum naik badan tahun depan, kita masuk dulu. Cakap tahun depan umur cik pun meningkat. Yelah, dia tak salah, badan naik sebab ni obvious badan kan. Sekarang ni pun tentu boleh lepas because badan macam ni kan. Tapi yang for sure, tapi badan boleh ubah. Betul. Umur boleh ubah. Umur tak boleh ubah. Jadi which one cik prefer? Cik prefer sekarang ni nak tunggu harga gaji naik, lepas tu contribution naik, ataupun sekarang ni boleh ambil dengan premium rendah, nanti gaji naik baru cik adjust. Tu dia punya reclosing lah. Okey. Cuma bila kita respon ni, you kena ambil masa sikit. Jangan terus, faham tak? So dia pause. Pause relax 2 second 3 second, tarik nafas. Kan, sebab tu kita nak respon, kita dah tahu dah apa soalan dia. Basically kita boleh jangka kan. Tapi kita tu jangan terus respon. Sebab terrespon tu nanti kau tak ready tu yang nanti otak kau akan cuba cari. Jam lah. Tak apa, relax tu, relax. So kalau katakanlah kita tahu flow dia tu, masa kau pause tu lah sebenarnya dalam 2 second. 1, 2, 3, masa tu lah sebenarnya idea datang. Masa tu lah idea connect. So dia bukan perlu lama sangat sampai asal tak jawab ni. Okey? Tak, dia bukan pause lama, dia mengelabar. Mindset dia bukannya you nak Slow.